Sekecil-kecil sumbangan kita mampu untuk menyelamatkan nyawa saudara kita di Palestin. Saya ada benda nak share. Setiap hari, saudara kita di Palestin berdepan dengan pelbagai kesukaran. Tiada makanan, tiada tempat berlindung, tiada keperluan asas. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Dan Ramadan ini menjadi satu peluang untuk kita membantu mereka. Mungkin sedekah kita kecil bagi kita, tetapi mampu untuk menyelamatkan nyawa mereka. Jadi, kita boleh menyumbangkan sumbangan kepada mereka dengan inisiatif di bawah Kelab Perwira Malaysia, iaitu inisiatif Cahaya Ramadan Palestin. Program di bawah inisiatif Cahaya Ramadan Palestin termasuklah beg makanan iftar, kotak makanan, tilam dan selimut, hadiah raya, bantuan wang tunai dan juga keperluan bayi dan wanita. Jom sama-sama kita bantu mereka melalui inisiatif Cahaya Ramadan Palestin. Harapan di sebalik runtuhan. Klik link di komen ataupun scan QR code untuk menyalurkan sumbangan ataupun sekecil-kecil bantuan yang kita boleh beri. Share video ini supaya lebih ramai orang dapat membantu.